Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah mula mengedarkan bil cukai taksiran separuh tahun kedua bagi tahun 2025 dan pemilik premis telah mula menerima bil cukai taksiran mulai minggu pertama Jun 2025. Semua pemilik harta adalah wajib menjelaskan cukai taksiran masing-masing sebelum tarikh akhir bayaran, iaitu pada 31 Ogos 2025. Menurut Seksyen 147/1 Akta Kerajaan Tempatan 1976, notis sebanyak RM5 akan dikenakan pada 1 Mac dan 1 kalau di awal tahun, pertengahan tahun pertama 1 Mac lah, tapi pertengahan tahun kedua 1 September. Notis sebanyak RM5 akan dikenakan setiap tahun kalau melampaui tarikh-tarikh itu bagi pemilik yang gagal menjelaskan bayaran cukai taksiran sebelum tarikh akhir bayaran. Tindakan susulan iaitu sitaan harta mudah alih akan dijalankan di premis yang mempunyai tunggakan. Majlis ingin menyarankan agar pemilik premis mengambil langkah segera untuk menjelaskan tunggakan sebelum harta mudah alih disita, seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan. Untuk mencapai hasrat Majlis Bandaraya Pulau Pinang ke arah inisiatif Bandar Pintar, pihak MBPP telah menghantar e-bil cukai taksiran separuh tahun pertama 2025 melalui email bagi pemilik yang membuat langganan setakat 30 April 2025. Kita menjemput orang ramai menyertai peraduan bayar dan menang dengan PER 2.0 apabila bayaran cukai taksiran dibuat melalui saluran One Touch Penang, dan para pengguna yang membayar melalui PER One Touch Penang juga akan mendapat pulangan tunai cashback sebanyak 1% mulai 1 Julai 2025 hingga 31 Ogos 2025 yang tertakluk pada terma dan syarat. Mulai 1 Januari 2026 kita telah memaklumkan mengenai perkara ini. Mulai 1 Januari 2026, penghantaran bil cukai taksiran melalui pos akan ditamatkan. Pemilik perlulah melanggan e-bil melalui aplikasi PER One Touch Penang bagi menyemak bil cukai taksiran secara atas talian. Dan pengumuman ini akan diulang beberapa kali. Saya ingat kita akan mengulanginya dan juga kita akan mengadakan roadshow untuk memaklumkan kepada orang ramai atau memperingatkan orang ramai mengenai langganan e-bil ini kerana mulai 1 Januari 2026 bil cukai taksiran melalui pos akan ditamatkan. Jadi sesiapa yang menerima e-bil ni akan menikmati rebate RM5 secara one off untuk bayaran pertama sahaja. Jadi sekiranya ada pertanyaan, kita ada menyediakan saluran-saluran untuk pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghubungi majlis. Kita juga telah menyediakan poster-poster cara-cara pendaftaran juga ditetapkan di belakang. Juga cashback untuk 1%. Kita akan membuat roadshow dan juga kita akan mengadakan siaran kenyataan media berulang kali sehingga 1 Januari dan juga selepas itu untuk memastikan setiap pemilik harta melanggan e-bil ni.